Okey geng, sambung projek Wira Grand aku ni. Kita sambung projek tukar rim Wira Grand ni dekat kedai Tayar Mega Ipoh ataupun orang panggil rim buntung. Memang susah betul nak pilih rim dekat sini geng. Banyak betul rim-rim yang padu-padu geng. Aku ambil masa jugalah nak menelaah semua rim yang ada dekat sini. So geng, Wira Grand ni antara Wear Racing, Work Emotion dan juga RPF1. Mana satukah yang menjadi pilihan aku geng? Okey, apa-apa pun kita bagi masuk dulu Wira Grand ni dekat dalam kedai ni. Hehe, kita cot tempat dulu. Alright, hasil dari komen korang, aku baru tahu yang nama rim ni RE30 geng. Okey, kita kasih tukar terus. Selepas kereta Wira aku dah terbang macam ni, tiba masa untuk reveal rim baru aku geng. Iaitu, itu dia geng. Wear Racing Ventura geng. Ini memang aku beranikan diri sebab aku nak kelainan dekat Wira Grand aku ni. Spek rim yang aku ambil adalah saiz 17 7.5JJ ET40 geng. So ini pula adalah tayar yang aku ambil, iaitu tayar Maxxis Victra i Pro. Spek tayar dia adalah 205/40/17. Tayar yang sangat baik. Ini adalah tayar pertama yang aku ambil senimpes ni tau. Rasa macam seram jugalah nak pakai spek macam ni. Tapi bila tengok diorang masukkan tayar dekat rim ni, nampak senang betul. Memang pro betul pekerja rim buntung ni. So alang-alang dah buka tu kan, diorang bagi spray hitam sikit drum belakang ni supaya nampak lebih kemas dan juga clean. Mantap. So tiba masa untuk pasang dekat Wira Grand aku ni. Masa ni aku tarik nafas panjang jugalah. Okey ke tak okey rim ni? Seram juga ni. There is no turning back in this situation. Apa-apa pun pekerja diorang memang buat kerja dengan sangat pantas weh. So bila dah siap pasang, diorang bawa je Wira Grand ni keluar. Geng, style juga tu. So ini dia geng. Kena weh dengan Wira Grand aku ni. Kalau tengok dari belakang, Wear Racing Ventura ni kan, dia masuk tau dengan lampu belakang albino tu. Tengok dari tepi. Alamak, style betul geng. Mesti korang tertanya kan, kenapa ambil rim warna ni? Sebab aku nak bagi dia nampak clean. Dan warna rim ni akan masuk dengan warna body kereta yang aku nak nanti. Tambahan pula rim ni memang nampak JDM lah. Ala-ala macam kereta Silvia. Kalau lowerkan lagi, mesti lagi cun. So geng, kalau korang nak tukar rim, korang mencari kedai rim yang betul-betul boleh racun korang. Inilah kedai yang korang kena cari geng. Sugar Rim Ipoh, kedai Tayar Mega Ipoh ataupun orang panggil rim buntung geng. Tu dia guys. Mari. Okey geng, jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.